Kalaulah awak benci menjual, awak nak tengok video ni sampai habis. Hai, Pak Ibrahim sini dan sejak 2018, saya menggunakan social media untuk menjual pengetahuan saya, expertise saya dalam bidang Facebook Ads untuk buat 4 ke 5 angka sebulan dan juga bantu klien-klien dapat jualan yang lebih banyak. Dan dekat cerita ini, saya kongsikan macam mana awak boleh gunakan apa saja kepakaran awak ada untuk buat macam mana saya buat. Nah, sebenarnya menjual ini merupakan benda yang bagus dan kita memang perlu buat setiap hari. Tak kisahlah sama ada kita nak menjual produk, sama ada kita nak menjual digital produk ataupun sekadar kita nak menjual diri kita semasa kita interview. Tapi pokok panggilnya adalah penting untuk kita faham yang menjual itu bagus dan bukannya sesuatu yang perlu kita benci. Nah, saya faham, saya juga dulu masa saya mula-mula nak menjual saya punya knowledge saya punya kepakaran saya juga rasa pelik, rasa macam benci dan rasa macam takut orang kecam saya. Tapi dalam masa yang sama, saya perlu menjual. Sebab kalau saya tak menjual, saya tak akan dapat klien dan saya tak akan dapat sales dan income untuk diri saya sendiri. Tapi macam saya katakan tadi lah, saya takutkan kecaman bila buat posting, bila berkongsi tentang saya punya servis Facebook yang saya ada. Saya takut orang benci, takut orang kecam dan menyebabkan saya rasa macam aku tak perlulah menjual dan aku benci menjual. Namun, berlakunya satu kisah yang saya nak kongsikan dengan awak dalam video ini yang mengubah persepsi saya dan konsep yang saya pegang tentang menjual. Dan sebenarnya menjual ini bukan benda yang patut dibenci, tapi benda yang patut kita raikan dan buat setiap hari. Nah, kisah ni bermula tahun 2018-19 juga, lebih kurang macam tu. Yang mana masa itu saya merupakan seorang presiden kelab dekat universiti. Dan saya tak nak cerita kelab apa yang saya masuk, sebab saya masuk kelab itu pun secara tiba-tiba, sebab hanya nak membawa ataupun memujuk kawan saya untuk join. Sebab kelab ini lebih fokus kepada dia yang tentang melukis lah, saya cerita ni. Dan selepas saya lebih kurang 2 semester, saya diangkat menjadi presiden. Diangkat menjadi presiden. Dan semasa itulah, saya belajar tentang pentingnya kita menjual sebab kita nak tarik ahli-ahli yang baru. Of course, sama macam awak hari ni, masa tu saya sangat tak sukalah. Saya rasa macam, peliknya nak kena menjual kita punya kelab dan tarik orang untuk join. Apa yang lagi tak bestnya adalah, kita kena buat dekat khalayak ramai sebab ada satu event ataupun program kita panggil sebagai open day yang mana setiap kelab akan buka booth dan kita akan menjual kelab kita dan tarik orang untuk join kita sebagai ahli kelab kita itu. Nah, masa itulah saya rasa sangat-sangat kekok, rasa macam tak nak buat dan saya biar saja orang-orang bawahan, sorry, saya punya kawan-kawan yang lain lah, saya punya AJK yang tu buat sebab saya memang tak suka, memang bencikan menjual sebab saya tahu kalau saya menjual orang akan marah dekat saya, orang kecam saya dan menyebabkan saya rasa saya tak nak buat benda tersebut. Tapi masalahnya adalah kami ada KPI yang mana kami kena dapatkan pada malam itu 10 orang daftar kepada kelab ini. Barulah kita akan capai KPI tersebut, barulah orang kata macam kita ada satu improvement untuk kelab tersebut. Tapi lebih kurang lepas sejam masa berlalu, masih lagi tak ada orang yang daftar. Dan sebagai presiden, saya sangat-sangat resah. Sebab akulah nak kena jawab nanti semua benda ni. So, apa yang saya buat adalah saya decide untuk ambil selai kertas yang mana dekat situ saya tulis nama kelab yang kami itu. Kemudian saya tulis apa event-event yang kami nak buat. Daripada situ saya pergi pusing dekat khalayak ramai dekat kawasan kita punya parkiran tersebut dan saya tunjuk, saya cakap dekat seorang-seorang, nak tak join kelab ini aktiviti yang sekian-sekian yang kami buat. Dan selepas itu one after ada mula daftar kepada kelab kami, mula-mula seorang, kemudian 10 dan akhirnya at the end of the day kami berjaya mendapat lebih kurang 25 orang daftar kepada kelab kami. Masa itulah saya sedar yang sebenarnya menjual ini tak adalah benci sangat. Aku menjual ni tak adalah rasa macam tak best sangat. Cumanya cara aku menjual itu yang perlu betul. Masa saya pergi menjual kelab saya itu, saya tak ada langsung macam join lah kelab kami ni, bagus sekali. Tidak. Tapi saya menekankan tentang aktiviti apa yang kita buat dan mungkin aktiviti ini boleh memberikan manfaat sekian-sekian dekat orang yang tengah saya nak ceritakan tentang kelab tersebut. Dan orang yang dengar pun rasa macam, okey, mungkin bermanfaat pada aku, so aku nak join kelab dia ni. Dan daripada situlah kami berjaya mendapat 25 orang tadi dan capailah KPI kami. Tapi ceritanya tak dekat situ. Sebab memang best, dekat situ kita mula faham, menjual ini best, menjual ini bagus. Sebenarnya bukan benda dia benci, kita cuma perlu tahu cara yang betul untuk buat. Apa impak yang berlaku daripada saya menjual itu yang lebih best sebenarnya. Nah, bila dah habis tempoh lebih kurang 2 penggal saya pegang, itu pun saya nak turun. Mereka tak nak lepaskan saya. Mereka memang tak mau lepas saya, tapi saya nak turun sangat-sangat sebab saya dah penat jadi beberapa semester sebagai presiden. Saya dapat satu mesej daripada AJK yang agak lama bersama dengan saya sebagai AJK lah. Dan saya ringkaskan ayat dia hantarkan dekat saya. Apa dia sebut kat situ adalah, terima kasih sebab ajak saya join kelab kita ni dulu. Disebabkan join kelab ni lah, dia berjaya dapat tingkatkan komunikasi, confident diri dan sebagainya. Itu yang membuatkan saya rasa macam, okey, masa aku menjual kelab aku tu, aku rasa macam aku tak suka, aku benci benda ni. Tapi sebenarnya bila dah dapat hasil yang bagus, dapat ramai orang daftar dan dapat pula berikan impak kepada orang, aku rasa macam menjual ini patut
dibuat. So itulah yang saya nak sampaikan kepada awak dalam video ini. Sebenarnya menjual ini, yang pertama, kalau kita buat dengan cara yang betul, tak ada siapa yang akan benci, tak ada siapa yang akan kecam kita. Malah orang akan suka dan orang akan nak dapatkan apa kita jual tersebut. Dan yang kedua adalah, menjual ini sentiasa ada impak yang baik kepada orang yang membelinya. Tak kisahlah nak daftar kepada kelab ke, nak beli kita punya digital produk kita, nak dapat servis kita, ataupun sekarang mungkin nak meng-hire kita sebagai klien ataupun sebagai staff dekat company dia. Jadi, hopefully dengan cerita yang saya kongsikan ini berjaya memindahkan ataupun menukarkan mindset awak yang sebenarnya menjual ini bukan benda yang patut awak benci, tapi menjadi sesuatu yang perlu awak buat dan perlu awak raikan. Sebab bukan sahaja ia boleh mendatangkan sales income dan sebagainya, tapi yang paling penting adalah dia dapat berikan impak kepada seseorang. So mulai hari ini, janganlah takut untuk menjual, janganlah benci menjual. Menjuallah setiap hari, setiap saat yang mungkin awak dapat. Jual, jual, jual dan jual. Cumanya, mungkin awak tertanya-tanya apa yang awak nak jual. Kalau awak nak tahu apa awak nak jual, ada video dekat tepi ni yang mana awak boleh tengok. Mana saya kongsikan macam mana awak nak hasilkan produk sendiri dan awak boleh mula menjual dekat situ.